yang sama dalam pendidikan awal kanak-kanak. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Aisyah binti Abdullah. Saya bertindak sebagai moderator dalam forum pada hari ini. Seterusnya, saya menjemput ahli panel yang lain untuk memperkenalkan diri. Kita mulakan dengan ahli panel 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya daripada ahli panel 1. Nama saya Puteri Anusna Fakriyah binti Muhammad Fahmi. Saya Naria Zafira Ardi binti Muhammad Rafidah dari panel 2. Saya Nur Ala Sabrina binti Rulaini sebagai ahli panel 3. Saya Nur Karina Najwa binti Khairi Alha dari panel 4. Saya Siti Nasyazwani binti Saibah dari panel 5. Terima kasih kepada semua ahli panel atas perkenalan diri sebentar tadi. Baiklah, seperti yang kita tahu, pendidikan awal kanak-kanak merupakan asas penting dalam perkembangan fizikal, emosi, sosial dan kognitif kanak-kanak. Namun begitu, persoalan utama yang akan kita bincangkan ialah adakah semua kanak-kanak benar-benar mendapat peluang yang sama untuk menikmati pendidikan awal tanpa mengira latar belakang keluarga, tempat tinggal dan kemampuan mereka. Untuk mengupas isu ini, saya ditemani oleh 5 orang ahli panel dan untuk pengetahuan semua, forum ini bersifat interaktif di mana saya akan menentukan beberapa soalan kepada ahli panel. Baiklah, untuk menggunakan forum ini, saya menjemput ahli panel 1 untuk menerangkan konsep dan kepentingan pendidikan awal kanak-kanak. Terima kasih moderator. Pendidikan awal kanak-kanak yang diberikan kepada pendidikan dan asuhan yang merujuk kepada kanak-kanak sejak lahir sehingga kanak-kanak berumur 6 tahun. Pendidikan pada peringkat ini bukan sahaja berasaskan sahaja tertumpu kepada kemahiran asas seperti menulis, mengira, membaca, tetapi lebih menekankan kepada perkembangan menyeluruh kanak-kanak seperti emosi, sosial, fizikal dan sosial. Oleh itu, pada usia awal, perkembangan otak kanak-kanak berlaku dengan sangat pesat. Oleh itu, rangsangan yang sesuai melalui persekitaran dengan sebagai pembelajaran yang berkualiti mampu membentuk asas pembelajaran sepanjang usia. Kanak-kanak yang mengikuti pendidikan awal yang biasanya lebih bersedia untuk memasuki alam persekolahan. Oleh sebab itu, kanak-kanak mengikuti persekitaran awal di alam persekolahan. Kanak-kanak biasanya lebih bersedia untuk memasuki alam persekolahan formal dan mempunyai kemahiran sosial yang lebih baik. Akhir sekali, pendidikan awal kanak-kanak seharusnya dilihat sebagai satu keperluan penting dan setiap kanak-kanak haruslah mendorong perlu diberi peluang bersama mengakses pendidikan awal sebarang halangan. Baiklah, terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Soalan seterusnya, saya bertanya kepada ahli panel 2, apakah isu utama yang berkaitan dengan akses pendidikan awal kanak-kanak? Terima kasih moderator. Isu asas pendidikan awal kanak-kanak masih menjadi cabaran di negara kita. Antara isu utama iaitu ketidakseimbangan kemudahan pendidikan antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Di kawasan bandar terdapat banyak pusat asuhan tadika, manakala di kawasan luar bandar dan pendalaman nilai ini sangat terbaik. Selain itu, faktor kewangan turut menjadi penghalang untuk kos yuran swasta yang tinggi menyebabkan keluarga berpendapatan rendah tidak mampu menghantar anak mereka ke pusat pendidikan awal. Akibatnya terdapat kanak-kanak yang tidak dapat sebarang pendedahan kepada pembelajaran formal sebelum memasuki sekolah rendah. Kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-kanak bertemu daripada keluarga terpinggir ini menunjukkan bahawa akses pendidikan awal menyeluruh kepada semua kanak-kanak. Baiklah, terima kasih. Seterusnya saya ingin bertanya kepada ahli panel 3. Adakah semua kanak-kanak yang mendapat akses pendidikan ini menikmati semua peluang yang sama dari segi kualiti pendidikan awal? Terima kasih moderator. Walaupun kanak-kanak yang berjaya mendapatkan akses tadika, namun peluang yang sama dari segi kualiti belum dapat dinikmati oleh semua. Kualiti pendidikan yang berbeza-beza bergantung kepada kemudahan pembelajaran, kelayakan guru, nisbah guru kepada murid dan juga semua kewangan sesebuah tadika. Sesetengah tadika mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif
serta guru yang terlatih. Manakala, terdapat tadika yang kekurangan bahan bantu mengajar yang mempunyai jumlah murid yang terlalu ramai dalam satu kelas. Keadaan ini memberi kesan kepada pengalaman pembelajaran kanak-kanak. Perbezaan kualiti ini boleh menyebabkan jurang perkembangan antara kanak-kanak sejak usia awal, sekaligus menjejaskan peluang mereka untuk berjaya dalam pembelajaran kepada peringkat seterusnya. Baiklah, terima kasih atas perkongsian singkat tadi. Soalan seterusnya, saya ingin bertanya kepada ahli panel 4. Apakah faktor yang menyumbang kepada masalah akses pendidikan awal kanak-kanak? Terima kasih moderator. Antara faktor utama ialah ekonomi keluarga. Keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi kesukaran untuk menanggung kos pendidikan awal anak-anak mereka. Selain itu, kekurangan kemudahan dan infrastruktur di kawasan luar bandar turut menyebabkan akses pada pendidikan awal. Faktor lain ialah kekurangan guru yang terlatih dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, terutamanya di kawasan pendalaman. Tahap kesedaran ibu bapa terhadap kepentingan pendidikan awal juga masih rendah dalam faktor komuniti. Kesemua faktor ini saling berkait dan memberi kesan kepada peluang kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan awal yang berkualiti. Terima kasih. Sebagai soalan akhir, saya menjemput ahli panel 5 untuk berkongsi cadangan bagi memastikan setiap kanak-kanak mendapat akses dan peluang yang sama dalam pendidikan awal kanak-kanak. Terima kasih moderator. Bagi memastikan kanak-kanak mendapat peluang yang sama dalam pendidikan awal, kerajaan dan pihak berkaitan perlu memperluaskan penubuhan tadika dan pusat asuhan berkualiti, khususnya kawasan di luar bandar dan pedalaman. Selain itu, pemberian subsidi, bantuan yuran dan sokongan keuangan kepada keluarga yang berpendapatan rendah dapat membantu meningkatkan penyertaan kanak-kanak dari segi berkualiti, latihan profesional dan pemantauan berterusan terhadap guru perlu diperlukan. Kempen kesedaran kepada ibu bapa tentang kepentingan pendidikan awal sangat penting agar semua pihak memainkan peranan dalam memastikan kanak-kanak mendapat peluang pendidikan yang adil dan kualiti. Terima kasih. Baiklah, sebagai kesimpulannya, pendidikan awal kanak-kanak merupakan asas penting bagi membentuk generasi masa hadapan. Isu akses dan peluang yang sama perlulah diberi perhatian serius oleh semua pihak. Diharapkan forum ini dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang yang sama untuk menikmati pendidikan awal yang lebih berkualiti. Sekian, terima kasih. Saatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.